Ramai orang takut melabur sebab takut rugi. Tapi tahukah anda? Risiko pelaburan boleh dikurangkan dengan strategi yang betul. Dalam video ini, saya akan kongsikan 5 tindakan yang boleh anda ambil sekarang untuk menjadikan pelaburan hartanah anda lebih selamat dan mengurangkan risiko kerugian. Jangan beli hartanah hanya kerana orang lain kata ianya bagus. Kajian pasaran yang teliti adalah langkah pertama untuk mengurangkan risiko. Lihat faktor seperti permintaan sewa, pertumbuhan harga, dan infrastruktur sekitar. Pelaburan hartanah adalah tentang lokasi, lokasi, lokasi. Pilih kawasan yang mempunyai permintaan penyewa tinggi, akses kemudahan awam, dan perkembangan pesat. Ini akan memastikan hartanah anda sentiasa ada nilai dan mudah disewakan atau dijual. Jangan ambil pinjaman secara sembarangan. Pastikan bayaran bulanan tidak membebankan aliran tunai anda. Pilih pinjaman dengan kadar faedah yang kompetitif dan elakkan komitmen yang terlalu besar. Pastikan anda ada insurans hartanah untuk melindungi aset daripada risiko seperti kebakaran, banjir atau kerosakan besar. Jika anda menyewakan hartanah, saring penyewa dengan baik supaya anda tidak menghadapi masalah tunggakan sewa. Jangan letakkan semua modal anda dalam satu hartanah sahaja. Cuba pelbagai jenis pelaburan hartanah seperti rumah kediaman, komersial atau unit sedis untuk kurangkan risiko dan tingkatkan peluang keuntungan. Melabur tak semestinya berisiko tinggi. Dengan kajian pasaran, lokasi strategik, pembiayaan bijak, insurans, dan diversifikasi, anda boleh mengurangkan risiko dan meningkatkan keuntungan. Jangan lupa like, share dan follow untuk lebih banyak tips pelaburan hartanah. Ada soalan atau topik yang anda nak tahu? Komen di bawah. Jumpa lagi di video seterusnya.